saya menerima hakikat bahawa DAP telah tewas dalam pilihan raya ini. Selaku pengungsi DAP Sabah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas keputusan ini yang turut mencerminkan kekecewaan rakyat Sabah terhadap kami. Kepada semua rakyat Sabah, saya mendengar suara kekecewaan anda. DAP Sabah akan mengadakan postmortem secara menyeluruh dalam masa yang terdekat. Kekalahan ini adalah peringatan penting untuk kami. Namun begitu, kami akan terus berjuang demi Sabah yang sama-sama kita cintai. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi yang keluar mengundi pada hari ini. Dan pada masa yang sama, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua calon-calon yang telah pun menang di semua kawasan yang kita tanding. Saya berharap rakyat Sabah akan mengetepikan semua perbezaan politik dan kembali bersatu demi membina Sabah yang lebih maju dan sejahtera. Walaupun sedih hari ini, saya bangga dengan perjuangan dan khidmat selama ini.